Ada subscriber saya tanya dah, kalau anak pokok durian tu yang baru tanam tu nak tak baju apa yang sesuai. Kalau ikut pengalaman saya lah, baju apa? Nanti saya nak potong rumput dulu, sambung. Tadi baru lepas potong separuh penat. Sambung balik semula ya. Nanti saya ceritakan. Intro dulu. Okey, selamat datang ke channel saya, Aku Denan. Denan yang mana? Akulah Denan. Baiklah. So, kali ini saya akan nak terangkanlah sedikit berkaitan dengan baja yang saya gunakan untuk anak pokok durian. Maksudnya pokok semasa kecil lah. 2 tahun ke bawah. Lebih kurang itu. So, seperti biasa, saya kalau sebelum nak menabur baja, saya akan potong rumput dululah. Kemudian saya mana-mana yang pokok yang tumbuh di sekeliling pokok durian tu, pokok anak durian tu saya akan cuba buanglah. Kita buang. Tapi kalau nak mencangkul, kena pastikanlah supaya kita mencangkul rumput tu jangan terlalu dalam lah. Sebab akar pokok durian ni memang dia tak jauh daripada permukaan tanah. Jadi kena hati-hatilah, takut terkena dan mencederakan akar pokok durian tersebut. Tapi kalau anak pokok durian selalunya akarnya taklah banyak mana pun. Jadi kita bolehlah cangkul lebih sikit pun tak apa. Okey, kita bersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekeliling pangkal anak pokok durian tu. Dan kita seboleh-bolehnya kita cubalah buat parit sikit lah. Kita canggulkan buat longkang kecil di sekeliling kanopi anak pokok durian tersebut. Tujuannya sebab kawasan itulah nanti kita akan taburkan baja. Saya selalunya untuk pokok anak durian ni saya tabur 2 jenis baja lah. Satu baja kompos dan juga baja bioorganik. Itu 2 baja lah yang saya gunakan. Okey, ni baja saya pakai ya. Saya pakai baja ni. Jenama ni lah. Dia punya NPK dia kecil je, 555. Dia ada tambahan magnesium oxide dia 2. Magnesium oxide ni untuk daun lah. Dan dia adalah baja bioorganik lah. Baja organik ni maksudnya dia tidak 100% organik. Dia ada campuran kimia sikit. Di samping tu dia juga ada amino acid. Dia ada amino acid. Itu dia kandungan dia. Amino acid tu lebih kurang dalam 3% lah. Dan juga ada Ca, kalsium. B ni saya tak pastilah. Dia ada Te dan dia lebih kurang 2%. Inilah baju saya pakai. Simple lah saja. Ini pokok kalau pakai untuk pokok bawah 2 tahun pun boleh. Baju nak untuk pokok yang 6 bulan pun okey kan. Dan bau tanah pun okey. Dia tak kuat sangat lah. Untuk pokok besar pun tak apa. Tak ada masalah. Itulah saya pakai. Okey, bagi pokok yang dah setinggi ini tinggi lebih kurang dalam 8 kaki ni. Boleh juga pakai baju tu, tak ada masalah. Kita boleh letak dia lebih kurang dalam 200 gram. Yang penting kita tabur di kanopi, sekeliling kanopi dia lah. Kita boleh tabur di bawah. Dan seterusnya lah. Yang depan tu jangan terperanjat. Semak sikit. Sebab saya belum potong. Sekejap lagi saya potong lah. Okay. Pokok sini ni kita boleh tabur lebih kurang dalam 200 gram je keliling. Dalam 5 genggam je cukup lah.
Tak perlu banyak. Yang ini dah tinggi sikit ni. Ni saya dah potong. Ni tak lagi nak letak baja lah ni. Ini boleh letak lebih sikit lah ni. Dah besar sikit. Ini boleh letak lah. Senang cerita letak je lah macam mana. Saya masih pakai lagi TE apa ni. Saya masih lagi pakai baja tu lah. Ini dah tinggi dah ni. Dah 10 kaki dah ni. So nak lah tengok. Pucuk-pucuk baru pun keluar. Baja ni okey. Okey, yang ni dah potong, yang ni belum potong lagi. Dalam proses potong rumput. Selalunya saya dah potong rumput baru saya membaja lah. Okey, ni musangking ni. Okey, baja ni tak ada masalah. Dia punya naik pun okey. Pucuk baru. Yang penting kita gali macam ni lah. Macam bawah ni kan, kita gali dia keliling, kita tabur di keliling kanopi dia. Yang tu belum potong lagi. Penat. Rehat sikit. Ni dah potong. Kau tengok kenapa pokok saya ada besar ada kecil kan. Sebab saya tanam tak serentak lah. Ikut dan saya je. Okey, tak ada masalah lah. Memang dia akan pucuk-pucuk baru akan naik. Ni yang masalah dia ni. Ni. Kumbang. Okey, itu saja perkongsian saya pada video kali ini. Dan mana-mana penonton yang belum subscribe tu, subscribe lah ya. Dan tinggalkanlah komen-komen yang boleh kita bantu untuk kebun-kebun baru yang lain. Kita sama-sama share. Alright. Kita lawat lagi lah kawasan keliling kebun saya ni. Kebun yang tak seberapa besar ni. Okay, bye-bye. Kita tengok ni ada pokok yang lain ni. Ni pokok apa ni? Ni bantut. Ni nama bantut sengkuh ni. Tapi dia naik lagi pucuk baru ni. Dia punya pokok pun dah tua dah nampak dahan dia. Tapi tak nak naik. Saya rasa macam nak ganti je. Ganti pokok baru.